Dia pun lena tersedak. Sedak dia tengok jam 8.29. Tiket dia 8.30. Dia pun jaga-jaga tengok feri dengan jeti itu 3,5 meter dah panggang. Allah mangkit bersilat ke tepi kursi itu, dia ambil beg ni, dia kedah bi. Puak ada kacik tiket 2 orang tu tahan dia belah tertungin bawah tu. No, feri tinggal dah. Dia pipi woi dia pakai. Lepas pun tak tahu, dia lompat daripada jeti ni, pung, masuk dalam feri tu. Mojok lepas, kalau terjun dalam laut mampus bila tu lah kan. Lompat tu, yang kata lompat tu, pung lepas. Dia pun mangkit betul baju, budak duk pegang sahur di tepi tu, duk tengok dia. Hang tengok apa? Dia tampak kepala budak tu copi congoh tu sengit boleh. Hang tengok apa? Orang lain hampa boleh tinggal, aku silap. Tinggal aku, hampa silap. Budak tu pun duk pegang sahur, tanya Pak Long nak pergi mana? Pergi mana apa? Nak pergi Langkawi ya? Budak tu kata, Pak Long nak pergi Langkawi pun biarlah pok-pok Langkawi ni turun feri dulu. Dia kata feri tu baru sampai, dia ingat feri tu nak pergi dah kan? Hak ni kata silap lompat ni. Budak tu kata mau nak pergi Langkawi pun biar pok Langkawi ni turun dulu. Dia kata kan nak pergi pun feri Pak Long hak depan tu enjin pun tak start lagi. Dia kata kami baru sampai. Lompat tak kena gaya tuan-tuan.